Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah selesai mengadakan program ziarah Mahabbah yang mana pada kali ini telah diadakan di Kampung Tembila, Kota Putera, Besut, Terengganu. Dan Alhamdulillah kita telah berjaya menyantuni dan membantu seramai 10 keluarga di Kampung Tembila, Kota Putera, Besut ini. Diharapkan kota infak ini dapat memberikan manfaat dan juga dapat meringankan sedikit beban yang ditanggung oleh penerima-penerima bagi program ziarah Mahabbah kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sanusi bin Said selaku pengerusi JPKK Tembila mengucapkan ribuan terima kasih di atas Muslim Malaysia kerana sudi memberi sumbangan kepada anak mukim Kampung Tembila, dan saya harap semoga segala sumbangan ini dapat meringankan beban asnaf yang terlibat. Terima kasih Muslim Malaysia. Untuk penerima yang pertama iaitu Encik Ismail bin Mamat, seorang bapa tunggal yang berumur 70 tahun dan kini hanya tinggal bersama dengan anak-anaknya, dan beliau mempunyai seorang anak OKU yang istimewa yang tinggal bersamanya, dan kini beliau hanya mengharapkan bantuan daripada anak-anaknya. Untuk penerima yang kedua iaitu Puan Mariam binti Ismail, seorang warga emas yang berumur 76 tahun yang mana beliau mengidap penyakit paru-paru kerana di dalam paru-parunya terdapat darah beku dan sekarang dijaga oleh anaknya. Untuk penerima yang ketiga iaitu Puan Asmah binti Mamin, seorang warga emas yang berumur 80 tahun dan beliau adalah seorang OKU di mana tulang pahanya tercabut daripada tulang pinggulnya akibat daripada diheret lembu peliharaannya. Untuk penerima yang keempat iaitu Puan Hafsah binti Yaakob, seorang ibu tunggal dan juga warga emas yang berumur 76 tahun dan beliau kini dijaga oleh anaknya akibat beliau mengalami sakit urat dan juga mengalami sakit kolesterol. Untuk penerima yang kelima iaitu Cik Nur Aini binti Mustafa yang berumur 32 tahun dan beliau adalah seorang OKU fizikal sejak daripada kecil lagi, dan kini beliau dijaga oleh ibu dan juga ayahnya disebabkan beliau tidak dapat menguruskan dirinya sendiri. Untuk penerima yang keenam iaitu Puan Azizah binti Saleh, seorang ibu tunggal berumur 66 tahun dan beliau tidak mempunyai anak, hanya tinggal bersama adiknya, dan beliau juga mengidap sakit kolesterol dan juga darah tinggi dan kini hanya mengharapkan bantuan daripada adik-beradik. Untuk penerima yang ketujuh iaitu Puan Zawradah binti Yusuf, seorang ibu tunggal berumur 67 tahun dan beliau mengidap sakit darah tinggi dan beliau hanya bekerja sebagai tukang sapu sampah yang diganti untuk menyara kehidupannya. Untuk penerima yang ke-8 iaitu Muhammad Kushairi dan juga Muhammad Syahril bin Abdul Ghaffar, yang mana beliau berdua adik-beradik dan mereka adalah OKU sejak daripada lahir, yang mana abangnya terlantar dan juga adiknya tidak dapat bercakap, dan kini mereka berdua dijaga oleh kakaknya secara bergilir-gilir. Penerima yang ke-9 iaitu Cik Siti Nur Najihah binti Mohtar, berumur 34 tahun dan beliau mengidap penyakit kencing manis saraf yang menyebabkan matanya tidak dapat melihat, dan juga beliau mengidap penyakit buah pinggang dan beliau perlu mendapatkan rawatan dialisis, dan kini beliau hanya tinggal bersama kakaknya untuk menjalani kehidupannya. Untuk penerima yang terakhir iaitu penerima yang ke-10 iaitu Cik Yusof bin Awang Su, seorang warga emas berumur 73 tahun dan beliau mengidap penyakit darah tinggi dan kini beliau dijaga oleh anaknya dan juga tinggal bersama cucunya. Saya mewakili Muslim Malaysia ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada penyumbang dan penerima di luar sana kerana mempercayai kami dalam membantu golongan-golongan yang memerlukan di luar sana. Jadi teruskanlah menyumbang kerana sumbangan anda mampu meringankan beban asnaf-asnaf yang memerlukan di luar sana. Janji Allah kepada hamba-Nya di dalam surah Ar-Rahman ayat ke-60. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan juga. Jadi sekian sahaja daripada saya untuk program ziarah Mahabbah hari kali ini. Assalamualaikum dan terima kasih.